Andai ada berjuta yang datang mencoba, kau tetap satu menawan hati semua. Selamanya bersama dalam persada, cahaya bersinar teristimewa. Inspirasi tetap teguh berdiri, dalam gelap kau tetap menyinari. Hanya satu pesona tiada ganti, engkau bintang, kau tetap menyinari. Engkau bintang, kau tetap menyinari. Tanggal 20 Februari 1965 bersamaan 18 Syawal 1384 Hijrah di negeri Johor merupakan detik kelahiran anak kepada pasangan Khamis bin Marsan dan Fatimah binti Bidin. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Permai, Layang-Layang Johor. Beliau juga merupakan seorang yang rajin berusaha dan mementingkan pelajaran demi memajukan diri dan keluarga. Beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Hassan Yunus, Rengkam Johor, dan seterusnya ke tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Fatimah. Di tanah ilmu yang damai, langkahnya bermula. Maktab Perguruan Pasir Panjang, tahun-tahun menanam budi, 1986 hingga 1988. Di sanalah beliau belajar bukan sekadar ilmu di buku, tetapi erti mendidik, erti berbakti. Di laluan ilmu yang panjang, langkahnya tak pernah goyah. Di Open University Malaysia, beliau mengejar makna aksara 2009 hingga 2012. Bukan sekadar ijazah di tangan, tetapi jiwa yang kian terang. Dalam pengajian Melayu, beliau menemukan akar dan jati diri. Langkah pertama beliau sebagai seorang pendidik telah bermula di Sekolah Kebangsaan Murni Jaya Johor pada Januari 1989 sehingga Disember 1989. Setelah setahun di Sekolah Kebangsaan Murni Jaya Johor, beliau kemudian berpindah ke Sekolah Kebangsaan LKTP Belitung Johor. Selepas 3 tahun berada di Sekolah Kebangsaan LKTP Belitung Johor, beliau berpindah lagi ke Sekolah Kebangsaan Seri Pandan Air Hitam Johor sehingga Disember 1997. Pada Januari 1998, beliau telah berpindah pula ke Sekolah Kebangsaan Sungai Papan, Kota Tinggi Johor. Selama 4 tahun di Sekolah Kebangsaan Sungai Papan, beliau telah berpindah lagi ke Sekolah Kebangsaan Seri Wangi Kelantan bermula pada Januari 2002 sehingga Disember 2009. 7 tahun berada di Sekolah Kebangsaan Seri Wangi Kelantan, beliau menyimpan budi, menyeluh mimpi pada wajah-wajah kecil yang dahaga akan ilmu. Pada Januari 2010, beliau telah berpindah ke Sekolah Kebangsaan Ciku 3 Kelantan sehingga Oktober 2012. Pada bulan Oktober 2012, beliau telah dinaikkan pangkat menjadi penolong kanan co-curriculum di Sekolah Kebangsaan Ceram Tekuk Gua Musang Kelantan sehingga bulan Disember 2013. Dan hari ini masanya telah pun tiba.
Tanggal 20 Februari 2025 adalah tarikh keramat persaraan beliau. Seorang yang sangat peramah, sentiasa senyum dan mempunyai vibe positif yang sangat kuat. Semoga beliau sentiasa sihat, ceria, gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul bin Abu Bakar, Guru Penolongan Pentadbiran SK Subani, mengucapkan selamat bersara kepada para saudara kami, Guru Penolongan Pentadbiran SK Subani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara buat Kak Rosna. Buat Cikgu Rosna, terima kasih di atas jasa bakti. Selamat bersara dan semoga Puan dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan berbahagia bersama keluarga selepas daripada persaraan. Selamat bersara. Bye. Assalamualaikum. Selamat bersara kepada Cikgu Rosna binti Khamis. Semoga Cikgu Rosna sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Kami mengucapkan selamat bersara Kak. Bye. Selamat bersara Kak Ros. Jangan lupakan kami. Bye. Selamat bersara Cikgu Ros. Kami dari kelas 4 AK ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rosna. Bye. Selamat bersara Cikgu Rosna. Kami ingin mengucapkan selamat bersara Cikgu Rosna. Selamat bersara Cikgu Rosna. Terima kasih. Kami wakil dari kelas 3 Al-Ghazali ingin mengucapkan selamat bersara.